kembali untuk video seperti ini. Saya bermain game itu Marvel or SCD. So hari ini Yos akan menjadi superhero. Okay? Superhero. So yang baru masuk channel ni jangan lupa tekan komen subscribe. Kita main game ni sekarang juga. Let's go. Alright, so kat sini kita ada spawn to friends. Kita ada Ben Hacker Explore. Oh. Kita dah ban. Huha. Ada tak ada? Hoha. Ada je. Ini ban ke? So hari ni kita ada spawn to friend lagi, kita ada spawn. So kalau ke depan mata kita ada small server, itu server kecil. So you tak nak masuk server kecil dah, tak strong lah. So kita tengok ada server besar ni. So kita tekan spawn. Yes, kita ada hero, kita ada nitro, kita ada villain, kita ada game pass. So kita tengok satu-satu. Kita ada Iron Man, kita ada Batman, kita ada Black Panther, kita ada Captain America, kita ada Flash, kita ada Green Arrow, kita ada Hulk, kita ada Invisible Woman. Kita ada Iron Man, kita ada Nine, kita ada Spider-Man, kita ada Superman, kita ada Thor. Yang paling banyak orang suka lah sekarang ni. Paling banyak orang suka kan apa? Laba-laba itu Spider-Man. So kita tengok ni terus, kita ada Deadpool dengan Harley Quinn. Deadpool villain kita ada Clayface, kita ada Dr. Octopus, kita ada Dr. Octopus. Dalam tak nampak dia. Kita ada Electro Green Goblin, Juggernaut, Loki, Magneto, Mr. Freeze, kita ada Sandman, kita ada Scarecrow, Apentara, kita ada Thor, kita ada Ultron. Game Pass ada skin lah juga. Kita ada Superman Black Suit. Lupa kan ni, nampak ni macam tu dia. So kita tengok berapa bucks. Ingatkan tu kuasa, tapi dia skin lah. Tak ada sangat lah Game Pass ni. So kita test satu-satu, tapi tak nak test satu-satu lagi, tunggu hujung video, korang boleh stay tune. Jom kita bermain. Okay, so kita akan memilih hero Invisible Woman. So kita akan try pakai hero dia, sebab nampak macam menarik lah kan. Betul bang. Wah, ini baru start ni terbang bro. Dia ada masa dia ada tenaga dia. So kita boleh jalan-jalan, kita tengok tempat. So tapi ini kita bukan nak healing satu game, tapi kita nak lawan dengan orang lain. So kat sini kita terjun dulu. Okay. Kita cari musuh. Nampak kat atas ada musuh ah. Tu dia tu. Spider-Man itu. Ke Flash. Spider-Man Iron Man. Bro tak. Kita cuba skill 4. Tolak dia geng, jatuh. Okay, kita turun dulu ke sini. Hai bang, love you. Wah. Ya Allah. Benda lah, sakit lah. You ni. Sana. Get out. Mampus kau. Kuasa ni dia boleh tolak orang tu. Yang nombor satu ni. Ni invisible dia. I see. Tak nampak saya ke? Saya ada kuasa lah. So empat kuasanya you sudah test. So mari kita cari musuh kan. Let's go. Okay, so tiba-tiba kita masuk sini. Kau tengok tiba-tiba dia keluar tu bay. Tsunami. Tu akuarium tu. Kau nak lawan saya? Kau boleh main dengan aku.
Sini kau. Tak. Aku dapat. Ini baru best deh. Banyak usah ni. Tunggu lah. Kau 3 aku angkat. Sakit dah. Siap. Kau bersama. Pergi. Kau. Aku mati. Nah. Sumpah lah. Sekejap. Aku terus setting. Okey je aku punya. Tahu. Dia cuba lagi sekali. Let's go. Alright, sekarang you dah masuk balik. So kita tengok atas tu. Ini pula paku pantai. Botak sini. Joker. Sini jap. Baru datang je dah gedegap. Benda ni. Korang ni semua memang menjingkelkan. Sakit. Mampus kau. Aku ada kuasa invisible. Jangan main. Aku ada kuasa lain dah. Korang ingat aku tak ada kuasa ke? Sekejap. Kejar tu. Ya, server ni lag kan? Tak apa, server ni lag sebab banyak orang kot. Tak silap. So, kita masuk ke smaller server. So, jadi banyak bacon lah. Server bacon. Jangan ajar. Let's go. Kita masuk server sikit. 2. Jom. Okay, so you sudah masuk ke dalam smaller server. Korang boleh tengok. Sikit je orang kan. Jadi kalau sikit orang dia tak ada lah sangat. Tapi kita boleh lah bantai orang-orang yang noob. So kita cuba lagi invisible woman. So kita dah masuk dulu dah belum masuk. Baru masuk dah ada Musa lah geng. Get out. Kau memang menjingkelkan. Get out. Nak save time kau. Sedih kau. Tak guna. Dia tak nak lawan saya ke? Saya kan hebat. Sana. Okay, so hero ni kita dah test. Bagi je saya rate 7/10. So kita akan pakai Aquaman. So kita akan test ini dia Raja Laut geng. So kita nak cari Hulk tadi. Sudah bantai Hulk tu. So Hulk tu dekat situ. So kita pakai. Keluar. Wah. Get out. Mampus kau. Jerung. Jerung weh. Tu. Allah, slow jadi. Mati. Serang. Bye. Tolong. Hak pula. So, kalau isu nanti kita akan stop guna hero tu So, bagi dia macam ni 3/10. So, next kita akan pakai Spider-Man. Yang Spider-Man yang aku suka selalu Spider lah, apalah, spondor lah. Tak payahlah sana. Mati dah. Spider-Man. Makan nasi Spider-Man. And the tour the Spider-Man skala. So yang ni is red 6/10. So kita akan tengok next. Kita pick Black Panther. Yes, Black Panther. Ini yang bunuh aku tadi. Nanti dah. Tak sempat minta duit. Jis tu lah. Tak payahlah.
baru je datang. Kau nak guna aku. Ni juga geng. Kau sudah. Nak bentang. Ayah! Ayah! Ini macam mana nak pakai ni? Okay, soalan kita kan dia nama si purple ni. Dia dapat satu je ke? Sini kau. Aduh. Tolong saya. Tolong saya. Sini kau. Ya. Mana dia? Weh. Sini kau. Geram aku. Ni kau. Macam mana nak bantai dia ni? Sini kau. Wow. Nak bantai aku Mati kau. Mati pun. Wow, bisa bunuh orang Into side Not me. Waduh, tolong. Najis tu lah OZD. Tunggu kau. Aku bantai kau nanti. So next kita pakai Captain America. Hai, bang. Mampus kau. Bye. Kau boleh pergi mampus. So, ni kita pergi ni tutorial kita pakai Harley Quinn. Yes, akak cantik, okay? Panggil saya akak cantik. Siapa ni? Lah, seri. Kita pakai ni kan? Sinilah. Saya Sufi. Saya marah. Baru. Tolong. Sialah. Aduh. Okay. Jangan kasih orang bunuh saya kan. Kalau orang bunuh saya sakit nanti. Wow, baru je turun. Jauhnya dia boleh. Jerung dia letak. Tak ada guna. Tadi efek lah abang. Abang nak guna. Uduh. Sumpah noob dia. Kau nak kerja aku sangat kan? Gini aku pula kerja kau. Easy lah. Dia nak bunuh Yus. Yus jangan bunuh dia.
So nampaknya video ni pun dah 15 minit. So nampak sampai di sini video series. Kalau suka video korang like video ni, korang suka channel korang boleh subscribe channel ni. Jangan lupa tekan subscribe enjoy video tu. InsyaAllah. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Ciao.